Ya, happy. Projek baru. Happy. Projek baru. Mai terbang. Bini aku. Dia bukan bagi bini, Mai. Ha? Dia bukan bagi bini. Tak. Dia bukan. Di sendiri. Di sendiri punya. Dia sendiri punya. Tapi dulu kereta ni aku dapat berancai lah. So aku cat balik. Tapi cat pun aku cat 1,000 je apa yo. Asal boleh. cat. Asal boleh lah. Tak boleh. Steering dah momos dia. Steering dah momo. Okey. Tinggal aku nak buat benda kecil-kecil je. Tak kecil besar kan. Besar lah sebenarnya. So kau lipat ni minta tolong aku jual kan. So kebetulan kau tanya pula kan. Aku jual lah. Ram. So ambil je lah yang ni kan. Sebab dia tak nak pun body ni actually. Dia nak barang bawah. Dia nak barang bawah. Barang bawah tu 4 wheel. Itu persoalan pertama aku. Barang-barang ni kau nak letak mana nanti? Kau actually lampu belakang kau tak payah beli tau. Lampu belakang kau dah basuh. Dah basuh. Sebab basuh. Okay, jenok basuh. Seat depan sambung Sambung boleh manja-manja. Okey. Seat belakang Jotrin. Okey. Android player. Android player. Okey. Ni tak ada Android player. Ada ini. Mari. Okey, mari. Okey, dia overheat. Tapi sebelum kau pakai, aku akan buat overhaul dulu lah. Okay. Kalau aku ada masa lebih, ni cerita kalau ada masa lebih. Juga barang purga ya. Jadi kalau aku ada masa lebih kan. TCP Honda Jazz. Ni lokal. Dulu aku pakai Glisser, kalau kau ingat Glisser tu dulu tu. Yang 400 horsepower. Ni habis ni. Alah, bini aku tak ada nak high-boost. Tak ada. Bukan bini kau. Aku risau kau. Sebab kalau kau jalan standard, dia 0506 je tau. Dari kau minta aku lagi. Pi, tak cukup lah. Inilah MH Motorsport. Barang-barang purba semua dia simpan dalam ni. Starting main Glisser dulu. So bila aku starting main Glisser, barang-barang ikan ni memang banyak dekat aku. Tahu tu. Glisser. Sekarang hanyalah gambar. Yang betul dia dekat depan ni. Aku comeback lah.